إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الحمد لله القائل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Rebutlah Peluang di 10 Akhir Ramadan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah SWT, sangat pantas masa berlalu. Ramadan yang kita nantikan saban tahun kini berada di penghujungnya. Kita telah pun memasuki 10 malam yang terakhir, malam-malam pecutan amal yang barangkali menjadi peluang terakhir untuk kita meraih keampunan dan rahmat Allah SWT dalam kehidupan dunia ini. Juga khatib ingatkan bahawa bulan ini adalah medan muhasabah dan peluang keemasan yang tiada jaminan akan berulang kembali. Oleh itu, rebutlah peluang dengan sebaik mungkin pada 10 akhir Ramadan ini untuk kita bersama-sama bermuhasabah dan menilai diri. Adakah kita sekadar melalui Ramadan dengan sambil lewa atau benar-benar menghayati maqasid, yakni tujuan utama yang terkandung di dalamnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah SWT, apabila tibanya 10 malam terakhir, Nabi SAW tidak lagi beribadah seperti biasa. Bahkan baginda SAW menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam, doa dan munajat yang penuh kesungguhan. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqaza ahlu wa jadda wa shadda mizar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, baginda menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan memperketatkan kainnya, yakni bersungguh-sungguh dalam ibadah. Daripada hadis ini dapat kita perhatikan Rasulullah SAW tidak hanya mengejar fadilat ibadah secara sendirian, bahkan baginda SAW membangunkan ahli keluarganya agar sama-sama merebut kelebihan malam-malam tersebut. Ini menunjukkan bahawa suasana ibadah perlu dipupuk dan dihidupkan dalam institusi keluarga dan masyarakat. Sidang Jumaat yang berbahagia, ketahuilah 10 malam terakhir juga terkandung di dalamnya satu malam yang agung, di mana ganjaran beramal pada malam itu melebihi 1000 bulan. Itulah yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang bermaksud malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cara Rasulullah SAW memburu malam Al-Qadar adalah dengan memperbanyakkan qiyamul lail dan doa sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang bermaksud sesiapa yang mendirikan, yakni beribadah pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dalam mengejar keberkatan malam ini juga Rasulullah SAW mengajar bahawa
Doa memohon keampunan adalah amalan yang utama. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadr ma aqulu fiha?" Qala qawli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, yang bermaksud, ya Rasulullah, jika aku mengetahui yang mana satukah Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku baca? Baginda bersabda, bacalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah aku. Sidang Jumaat yang dimuliakan, antara amalan lain Rasulullah SAW juga mengamalkan iktikaf di masjid pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Iktikaf adalah sunnah yang sangat dituntut kerana ia memberi peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyakkan ibadah dan menenangkan hati daripada gangguan dunia. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan sehingga baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui iktikaf, Rasulullah SAW mengajar kita bahawa 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk memusatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal soleh dan menjemput rahmat serta keampunannya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan penurunan Al-Quran dan juga merebut fadilat Lailatul Qadar, khatib ingin menzahirkan rasa duka cita apabila kitab suci umat Islam dihina oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Mushaf Al-Quran bukan sekadar lembaran kertas, tetapi merupakan mukjizat agung dan kemuliaan umat Islam. Khatib menyeru agar tindakan tegas diambil oleh pihak berkuasa supaya perkara sama tidak berulang. Dalam masa yang sama, proses mendidik masyarakat mesti diteruskan agar budaya menghormati kesucian agama terus difahami dan diamalkan. Selain itu, kita hendaklah menggunakan sebaiknya peluang 10 terakhir Ramadan ini untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemuliaan Islam sentiasa terpelihara. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmatikan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah umat Islam hendaklah bersungguh-sungguh mengejar fadilat Ramadan dengan memanfaatkan 10 malam terakhir untuk meningkatkan ibadah, memperbanyakkan doa, qiyamul lail dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah umat Islam hendaklah meyakini kelebihan malam Al-Qadar, di mana ganjaran setiap amalan pada malam itu melebihi 1000 bulan, dan tiada siapa dapat menjamin sama ada peluang tersebut bakal berulang buat kita atau sebaliknya. Dan yang ketiga ialah umat Islam hendaklah menghidupkan suasana ibadah bersama-sama ahli keluarga dan masyarakat dengan saling menasihati dalam kebaikan dan menjadikan setiap amal soleh sebagai inspirasi bagi orang lain untuk turut sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, yang bermaksud, dan segeralah kamu mengerjakan amal kebaikan untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagai makluman, penentuan awal bulan Islam adalah bergantung kepada kenampakan dan data kedudukan anak bulan di satu-satu negara. Perbezaan matla' ru'yah di setiap negara akan membawa perbezaan kepada penentuan awal bulan Islam termasuk bulan Syawal. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in hummiya 'alaikum fa akmilul 'adad." Yang bermaksud, berpuasalah apabila kelihatan anak bulan Ramadan dan berbukalah, yakni sambutlah Idul Fitri apabila kelihatan anak bulan Syawal. Tetapi jika ia tidak kelihatan, maka sempurnakanlah bilangan, yakni 30 hari. Di Malaysia, khususnya di negeri Selangor, cerapan hilal Syawal akan diadakan pada hari Khamis 29 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 19 Mac 2026, manakala penentuan 1 Syawal 1447 Hijrah tertakluk kepada pengisytiharan penyimpan mohor besar-besar raja. Sejurus selepas proses cerapan sempurna dilaksanakan, di sini khatib ingin menasihatkan agar semua umat Islam menyerahkan tanggungjawab penentuan awal Syawal kepada pihak berautoriti. Umat Islam seharusnya menumpukan perhatian dan terus fokus bagi mengadakan ibadah di 10 akhir Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ في عين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم اهد من عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي حديث الأنوار تنكو أمير شاه بن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kukuhkanlah akidah umat Islam, berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jauhkanlah ya Allah daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungilah kami ya Allah daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.